Kadang-kadang diorang ni sangat kreatif. Gunakan aquarium untuk jual air. Sebab kadang-kadang saya tengok kat pasar Ramadan kan, dia kadang-kadang, yelah, kalau ada setengah pakai glove tu saya suka juga. Betul. Tapi yang tak pakai glove tu kadang-kadang kuku panjang. Kalau macam tu Ustaz nak beli tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan kepada semua. Selamat datang ke podcast kami untuk episod yang kedua. Podcast Beyond Halal. Bukan hanya sekadar halal menurut syariah atau sijil ataupun logo. Banyak lagi perkara lain yang kita akan bincangkan dalam podcast halal. Saya Ilyas, tuan-tuan dan puan-puan punya host, dan bersama dengan saya Hanisa. Dan episod kali ini dibawakan khas oleh College Unity, peneraju pendidikan industri halal di dunia. Sejak tahun 1997, College Unity merupakan institusi pendidikan pertama di dunia yang menawarkan diploma pengurusan industri halal dan diploma pengeluaran produk halal. Jadi terdapat dua kampus, iaitu di Port Dickson dan juga Kota Baru. Jadi ibu bapa yang mempunyai anak-anak ataupun adik-adik lepasan SPM yang berminat untuk kemasukan Julai 2025, bolehlah layari laman sesawang unity.edu.my. Terima kasih banyak kepada College Unity kerana sudi untuk menhaja kita punya podcast ni. Baru start 2 episod dah dapat tajaan. Alhamdulillah. Jadi pada bulan-bulan Ramadan ni kan, bila sebut Ramadan ni, yang pertama sekali adalah ibadah. Kan, berpuasa, kita solat tarawih, kan, kita memperbanyakkan zikir dan bacaan Quran dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ada juga waktu-waktu yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai, termasuklah saya. Iaitu waktu berbuka puasa. Ya, betul. Waktu berbuka puasa. Jadi kita nak berbuka atau berduka? Berbuka atau berduka? Ya. Kenapa tu? Kita nak berbuka dengan makanan yang selamat, ataupun kita nak berduka dengan keracunan makanan dan kekusutan termakan makanan syubhah. Wow, betul juga kan? Sebab kadang-kadang bila kita makan dekat tempat yang macam-macam lah, hotel lah, beli kat bazar Ramadan lah, dan banyak lagi tempat-tempat lain. Kadang-kadang kita masak kan dekat rumah. Jadi, adakah makanan-makanan tu halal atau tak halal? Ini yang selalu orang tanya. Betul. Selalu orang tanya. Jadi untuk tu, kami akan bincangkan tentang isu-isu berkenaan dengan iftar Ramadan ni pada episod kali ini. Pernah nampak tak logo ini? Ini adalah logo Hazel. Hazel adalah akronim kepada Hazard Analysis Critical Control Point. Produk yang ada logo ini memberi jaminan kepada anda bahawa makanan yang disediakan adalah selamat untuk dimakan. Antara requirement untuk ekspor ke luar negara adalah dengan adanya HACCP certification ini. Terima kasih kepada para penonton dan pendengar yang masih setia mendengarkan kami di Beyond Halal. Okey, jadi anda ingin berbuka atau berduka? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, especially kepada saya lah kan, orang WhatsApp lah, orang ni dekat social media lah, orang tanya, Ustaz, nak makan dekat hotel ni boleh ke? Halal ke? Teringin nak makan kan, buffet Ramadan. Waktu lain tak ada buffet Ramadan. Bulan Ramadan je ada buffet Ramadan. Dan juga mungkin buffet Ramadan tu juga bukan hanya sekadar untuk, orang kata apa, untuk diri sendiri je, tapi kadang-kadang company ajak kan. Lepas tu kadang-kadang family, keluarga nak buat buffet Ramadan. Jadi soalan yang selalu saya tanya saya adalah, halal ke tak halal ke hotel tu? Kan? Dan juga bukan saja tentang hotel di buffet Ramadan di hotel yang selalu ditanyakan soalan. Macam tu juga kadang-kadang kalau kita pergi bazar Ramadan. Of course lah, kalau kita semua tahu lah, di bazar Ramadan ni tak adalah jual benda-benda haram kan. InsyaAllah. Tetapi kadang-kadang di bazar Ramadan sekarang ni yang saya nampak kan, ada banyak makanan-makanan yang saya tak pernah tengok sebelum ni.
Kadang-kadang makanan Korea ada, makanan Jepun pun ada. Betul. Kan? Kadang-kadang ada macam gula-gula lah, macam-macam lah benda-benda yang viral kan. Baru ni saya makan keropok lekor gemuk nama dia. First time saya makan keropok lekor gemuk. Tapi yang tu halal lah, dah sedap. Tapi maksud saya, kadang-kadang peniaga-peniaga pun perlu tahu kan, apa-apa bahan yang digunakan untuk masak di bazar Ramadan juga mestilah kena halalan thayyiban. Dia punya ingredient tu semua kena halal, dan peniaga di bazar juga tak boleh kejar viral je. Kadang-kadang diorang ni sangat kreatif. Gunakan aquarium untuk jual air. Betul juga ada tu viral. Pakai aquarium kan. Nasib baik tak ada ikan je tu. Nasib baik tak ada ikan. Kalau ada ikan, 2 in 1 lah. Boleh minum, boleh makan. Boleh makan. Tapi kalau ikut daripada Kementerian Kesihatan, boleh ke macam tu? Tak boleh, tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana bekas aquarium itu tidak menepati standard piawaian keselamatan makanan. Kerana dia bukanlah packaging yang food grade. Bila dia tak ada food grade, dia ada hazard chemical ataupun fizikal sendiri yang boleh mencemarkan produk tersebut dan menyebabkan makanan tersebut tidak selamat untuk dimakan. Kadang-kadang saya tengok dekat aquarium tu, dia ada macam gum tau. Kan untuk lekatkan cermin tu kan. Betul. Jadi mungkin benda tu pun mungkin bukan food grade lah. Maksudnya tak selamat dimakan ke. Mungkin makan sikit-sikit nampak okey. Tapi kalau selalu sangat sakit, siapa yang salah? Aquarium salah ke kita? Okey, dan juga saya nak tambah sikit lah bila kita sebut tentang viral tadi ni kan. Jadi sekarang ni dekat social media lah, social media ada banyak orang viral kan, restoran-restoran yang canggih-canggih. Ada kafe, ada makanan-makanan yang bukan lokal. Maksudnya kalau lokal macam nasi lemak otak kita tahulah. Tapi kadang-kadang Korean food, Japanese food kan. Kadang-kadang ada European food yang baru-baru kan. Saya pun teringin juga kan. Bila tengok cerita Korea tu macam best dia orang makan kan. Sedap makan, panas-panas, hot pot kan. Jadi kadang-kadang bila nak pergi tu, memanglah kita nampak orang makan macam sedap. Yang pandai orang buat video ni. Dia buat video tu macam kita nampak pun. Padahal dah buka waktu sahur kan. Lepas makan sahur. Aduh, jadi bila pergi ke kedai-kedai viral ni kan. Jadi adakah kita akan cek juga halal? Itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanya kan oleh pengguna kita lah. Ada satu perkara lagi saya nak. Bila kita masak, bukan setakat usahawan masak di bazar Ramadan je. Kadang-kadang kita balik makan di rumah. Kita masak bawa di rumah kan. Jadi mungkin sebelum ni kita pakai beli je orang kata. Kan? Mungkin ayam, mungkinlah kita cari yang halal. Kan ada logo halal lah at least kan. Tapi bukan semua orang tengok logo ni. Betul tak? Jadi kadang-kadang ada satu kisah yang mana sahabat saya ni, dia mudir madrasah tahfiz. Jadi satu hari dia tunjuk kat saya satu tin red bean. Yang mana red bean ni, dia yelah kalau ikut red bean ni halal lah, kacang kan. Apa yang duduk dalam sos tomato. Orang kata macam tak ada apa lah kat situ. Kacang tumbuhan. Jadi bagi orang awam yang bukan ada background technical science sebagainya, dia anggap benda tu macam okey je lah. Jadi satu hari dia tanya saya, ni halal ke? Saya tanya dia, ada logo tak? Dia kata tak ada logo. Jadi saya kata cuba pusing dekat belakang ingredient tu, ambil gambar. Maka dia pun ambil gambar. Bila saya tengok dekat bahagian ingredient tu, rupanya ada tulis wine. Jadi maksudnya walaupun dia hanya kacang, tapi dia ada letak arak, khamar. Yang mana arak ataupun khamar ni memang diharamkan mengikut hukum syarak. Jadi bila jadi benda tu, saya tanya dia siapa yang makan. Dia kata of course lah, dia memang bagi kepada budak-budak tahfiz. Selalunya orang bagi hadiah kadang-kadang. Benda tu nak expire ke, dia bagi kat budak tahfiz ni. Budak tahfiz ni pun makan lama bertahun-tahun. Jadi apa yang saya nak cerita kat sini, maksudnya isu-isu berkaitan dengan halal ni sangat-sangat penting. Untuk kita sendiri bulan Ramadan ni, kita kena ajar diri kita. Ni dah jadi macam ceramah agama pula. Kita kena ajar diri kita, anak-anak keluarga untuk melihat logo halal. Betul Nisa? Betul. Memang itu yang perlu kita didik diri kita dan anak-anak kita supaya sentiasa pastikan ingredient tersebut ada logo halal. Kalau tak ada, tolong check ingredient list tu. Jadi apakah orang kata solution
kalau kita nak membeli bahan, nak mencari restoran halal ni, apakah solution-solutionnya yang boleh pengguna ni ikut ataupun follow? Nantikan sekejap lagi kami akan kongsikan dengan anda. Korang nak tahu tak, dekat bulan Ramadan ni ada satu tabiat klasik ataupun sebenarnya kita panggil penyakit lah. Penyakit ni memang hanya datang pada bulan Ramadan saja. Dia kita panggil sebenarnya demam bazar. Korang tengok belakang ni. So hari ni aku dah terkena demam tu. Dah sampai dah pun bazar ni. Sindrom dia, bila korang nampak bazar, korang akan rasa gigil. Gigil, tangan rasa nak singgah, kaki rasa nak jalan, rasa nak beli. Tu sindrom demam bazar. Nak beli tak salah, tapi kena beringat, jangan membazir, berpada-pada dalam pembelian. Sebab apa? Allah sebutkan dalam Quran, surah Al-Isra, ayat yang ke-27, innal mubazzirina kanu ikhwanu syaitan. Barang siapa, sesungguhnya orang yang membazir itu saudara syaitan. Bulan Ramadan ni syaitan dah kena ikat. Janganlah pula kita ni nak ambil alih tugas syaitan yang dah kena ikat tu. Selamat datang kembali kepada semua penonton-penonton dan pendengar-pendengar podcast Beyond Halal. So sebelum break tadi, kita ada ceritakan sedikit lah tentang isu-isu makanan, buffet Ramadan, iftar Ramadan yang kita hidangkan ataupun kita beli daripada bazar Ramadan ataupun kita makan dengan kawan-kawan kita. Halal ke tak halal ke? Ada banyak juga yang syubhah sebenarnya. Kan? Jadi kita ada kupas cerita sikit lah isu-isu tadi. Tetapi untuk bazar Ramadan atau buffet Ramadan ni, dia bukan hanya sekadar isu halal saja. Begitu juga dengan isu keselamatan makanan. Yang mana keselamatan makanan ni di dalam Al-Quran Allah sebut halalan thayyiban. Jadi thayyiban tu adalah baik, bermaksud baik itu juga bermaksud makanan tu mesti kena thayyiban, kena bersih, suci dan selamat. Jadi ada makanan-makanan yang dijual lah di bazar Ramadan, di restoran dan sebagainya. Kadang-kadang kita nak buka puasa dekat kedai mamak ke, kedai tom yum ke, macam-macam lagi lah. Jadi kadang-kadang nampak sedap. Nampak sedap. Bila beli makan, alamak, sakit perut, keracunan makanan. Ini antara isu-isu yang berlaku setiap kali pada bulan Ramadan. Jadi boleh tak Anissa ceritakan sikit tentang keselamatan makanan? Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi untuk keselamatan makanan ni, ia adalah tanggungjawab bersama. Okay? Untuk peniaga dan juga pengguna, penguatkuasa. Semua tanggungjawab bersama. Tapi tanggungjawab peniaga lah yang utamanya, kerana dia yang menyediakan makanan. Jadi apa yang perlu, mereka memandangkan mereka adalah pengendali makanan. Mereka adalah tertakluk di bawah akta makanan lah dan peraturan kebersihan makanan. Jadi Ustaz, sebelum macam kalau peniaga bazar Ramadan, sebelum diorang unti tapak tu, KKM dengan PBT, mereka telah bekerjasama untuk memastikan semua pengendali makanan ini dia ikut food handler training. Kena pergi kursus dulu. Kena, wajib. Sebelum berniaga kat bazar Ramadan tu. Betul, wajib. Okey. Wajib di bawah akta makanan. Dan diorang juga perlu disuntik typhoid supaya suntikan ini tujuannya untuk peserta pula, peniaga itu tidak menjangkiti makanan. Bukan makanan. Orang yang makan. Orang yang makan. Mana tahu tiba-tiba dia ada penyakit. Dia ada penyakit. Lepas tu contaminate dengan makanan. Lepas tu dia kena dengan orang yang makan. Kena saya pula. Alamak. Jadi penting lah. Maksudnya kita kena dapatkan suntikan anti-typhoid tu ya. Ya, betul. Okay. Ya. Jadi maksudnya di sini, bila kita nak buka bazar Ramadan tu, jadi maksudnya kita ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Ya, betul. Jadi kalau dia follow semua syarat-syarat tu, maksudnya makanan tu insya-Allah lah selamat lah. InsyaAllah selamat. Ya. Tapi ada tak kes-kes macam orang yang tak dengar cakap? Maksudnya dia tak nak ikut, dia tak nak buat suntikan typhoid, tak nak pergi kursus, dia pun berniaga. Sebab kadang-kadang saya tengok kat bazar Ramadan kan, Ya. dia kadang-kadang, yelah kalau ada setengah pakai glove tu saya suka juga. Betul. Tapi yang tak pakai glove tu kadang-kadang kuku panjang. Kalau macam tu Ustaz nak beli tak? Saya tak mau lah. Tak mau kan? Dan kadang-kadang satu lagi, saya nampak ada orang guna tong sampah letak makanan. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Para peniaga di luar sana, jangan menggunakan
apa-apa bekas yang bukan untuk makanan, lebih-lebih lagi tong sampah. Ianya boleh menyebabkan pencemaran kepada makanan itu sendiri. Tak kisahlah makanan itu dah masak ke, belum masak ke, masakan sejuk ke, panas ke, chemical daripada produk tong sampah tersebut boleh masuk ke dalam makanan. Dan kadang-kadang ada heavy metal ya. Heavy metal ni boleh menyebabkan kanser, penyakit-penyakit yang kritikal. Jadilah peniaga yang bertanggungjawab, jangan gunakan tong sampah sebagai bekas untuk simpan makanan. Patutlah banyak selalu sangat sakit. Ya. Kadang-kadang kita tengok benda tu viral. Orang kata kadang-kadang, oi lagi kotor ni lagi sedap ni. Ada orang kata macam tu kan. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ni orang pun dah tahu kan. Especially lepas COVID ni, saya tengok ramai orang dah mula makan makanan yang sihat kan. Mula exercise. Kat tempat saya kat Putrajaya tu selalu orang exercise. Jadi banyak restoran pun yang menyediakan makanan yang sihat kan. Setengah-setengah suku-suku macam mana? Suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Saya dah lupa dah. Nak buka puasa kejap lagi ni. Kena suku-suku separuh. Jadi itulah sedikit tentang kepentingan food safety ataupun keselamatan makanan di dalam makanan yang kita beli daripada iftar. Especially dekat bazar Ramadan lah kan. Ataupun mungkin ada gerai-gerai yang di luar bazar Ramadan pun sama juga kan. Betul. Saya rasa restoran pun sama kot. Ya, sama. Restoran ke ataupun tepi jalan ke, semua kenalah amalkan. Dan tak kisah peniaga pasar malam ke, tepi jalan ke, restoran ke, hotel ke, semua memang wajib ikut akta makanan tersebut lah. Kena hadir khusus pengendali makanan, kena ada suntik anti-typhoid. Jadi bila dia orang pergi khusus pengendali makanan ni, dekat situ dia dah bagi tahu siap-siap apa kebersihan diri yang macam mana yang perlu kan. Saya nak tanya kan, tadi kita cerita pasal tong sampah kan, yang benda-benda plastik ni ada heavy metal. Jadi bekas apa yang sesuai untuk guna untuk letak makanan-makanan ni sebenarnya? Okey, bekas yang sesuai dia sama ada stainless steel. Stainless steel okey, ataupun packaging kalau plastik, cuba tengok dekat logo dekat bawah dia tu, dia ada gambar sudu dengan garfu ataupun cawan. Yang tu maksudnya dia sesuai untuk makanan. Sudu dengan garfu ataupun cawan. So dia ada logo tu sesuai lah. Logo tu sesuai. Biasanya plastik polypropylene dia PP 5. Dia ada nombor-nombor belakang ni kan. Yang tu biasanya sesuai untuk makanan. Okey. Dan pastikan kalau packaging tu dia ada tulis suitable for microwavable kan. Macam tu baru masuk microwave. Jangan main suka hati ambil je plastik apa-apa masuk dalam microwave. Tak boleh juga Tak boleh juga. Jadi bila kita bawa balik daripada bazar Ramadan tu, seeloknya kita keluarkan dulu kot daripada plastik untuk panaskan. Ataupun bekas yang sesuai lah. Bekas yang sesuai. Begitu banyak sekali sebenarnya isu-isu tentang keselamatan makanan ni di dalam kita nak buka iftar kejap lagi ni kan. Iftar Ramadan ni. Jadi sebenarnya pada pendapat saya lah, pendapat peribadi saya rasa bulan Ramadan ni adalah bulan yang bagus untuk kita melatih diri kita. Mungkin sebelum ni kita nak makan, kita tak tengok tentang keselamatan makanan ni. Jadi mungkin bila kita nak beli kali ni, kita latih lah. Kita ajak anak-anak untuk tengok orang tu makanan tu bau dulu ke, rasa dulu ke kan. Rasa tak boleh buat Ramadan kan. Ataupun mungkin ada nampak macam dia tak pakai glove ke, something lah yang kita rasa macam tak sesuai, maka kita seeloknya kita elakkan. Betul. Amalkan lihat, hidu dan rasa tu. Lihat, hidu, rasa. Okey. Tapi yang bulan Ramadan ni masa berbuka lah rasa tu. Bukan masa takut hidu-hidu sekali lagi jadi yak-ye je lagi. Plastik hitam pula lagi. Okey, jadi itu sedikit daripada kami untuk berkenaan dengan kepentingan keselamatan makanan ni semasa kita membeli bazar Ramadan. Tapi apakah solution yang kita nak cerita kejap lagi ni? Untuk kedua-duanya, untuk halal, untuk keselamatan makanan. Macam mana kita nak tahu makanan tu sesuai tak sesuai untuk kita beli daripada sudut halal dan thayyiban, kedua-duanya sekali. Kami akan datang semula kepada anda kejap lagi dengan solusinya. Kenapa peralatan kayu tidak sesuai dijadikan sebagai pengakas makanan? Yang pertama, disebabkan permukaannya yang berongga. Satu, dia susahlah nak bersihkan.
sebab dia berongga. Jadi bila susah nak bersihkan, bakteria dia akan lagi banyak terkumpul lah. Okey, yang kedua, disebabkan permukaan tu berongga, dia menyerap lembapan. Jadi ini juga salah satu penyebab pembiakan bakteria berlaku. Dan yang ketiga, permukaan kayu ini dia lebih senang pecah ataupun patah berbanding dengan plastik atau logam, dia lebih mudah patah. Jadi ini akan menimbulkan bahaya fizikal kepada makanan yang disediakan. Kembali kita ke podcast Beyond Halal. Terima kasih kepada Unity yang menaja episod ini dan terima kasih kepada para pendengar dan penonton yang setia dengan kami. Jadi kami ada bincangkan tadilah kan tentang isu-isu halal pada makanan iftar Ramadan ni dan juga isu keselamatan makanan. Of course lah, saya pun banyak juga makan bulan-bulan Ramadan ni kan. Dulu memanglah saya banyak pergi pergi buffet Ramadan, tapi sekarang saya dah tak pergi buffet Ramadan kecuali kalau ada orang belanja. Kan, tapi memang alhamdulillah terima kasih banyak kepada yang belanja lah. Jadi saya just nak kongsikan sedikit lah, macam kalau kita nak pergi ke buffet Ramadan, hotel-hotel ni kan, jadi apakah yang perlu kita check dulu? Itu yang saya nak kongsikan dengan semua. Jadi pihak JAKIM sebenarnya dia ada list ataupun senarai hotel-hotel yang ada sijil halal. Jadi dekat mana tu boleh dapatkan ni Ustaz? Senarai ni sebenarnya kita boleh masuk dalam website JAKIM, iaitu halal.gov.my. Jadi dekat dalam website tu dia ada satu bahagian nama dia Directory Halal. Dalam tu dia memang ada banyak lah, orang kata senarai-senarai hotel-hotel yang ada halal di seluruh negara. Dan saya ada check tadi, tempat saya di Putrajaya ni ada 7 hotel yang ada sijil halal. Saya tak boleh sebut nama. Dia boleh sebut nama kalau dia nak sponsor kita. Dia penaja kita. Kan, tapi apa yang saya nak mention di sini, memang ada hotel-hotel di setiap negeri. Ada juga hotel-hotel yang telah ada sijil halal. Jadi bukan kata salah kalau kita pergi hotel yang tak ada halal pun tak apa. Cuma kalau kita pergi hotel yang tak ada halal, dia akan jadi syubhah. Tak ada orang yang cek ramuan dia. Kan kadang-kadang ada orang katanya saya, Ustaz, kami buka puasa, tiba-tiba ada arak kat situ. Tiba-tiba ada daging babi kat situ. Halal ke? Saya tanya dia, dah cek kedai tu, restoran tu, hotel tu ada halal ke? Dia kata, entahlah. Itulah masalahnya, tak cek dulu. Tak cek dulu. Jadi sebab itulah saya rasa yang pertama sekali, kita kena cari senarai hotel yang ada halal. Memang banyak. Okay, especially hotel besar-besar. Yang kedua, adalah tentang macam mana pula kalau kita pergi ke restoran. Kan makanan-makanan viral ni banyak. Korea, Japanese, saya pun kadang-kadang teringin juga nak makan Korea, Japanese kan. Tapi saya pun tak mampu nak hafal semua jenis restoran yang halal ni. Banyak kot kan. Jadi macam mana selalu saya buat? Ni guideline saya nak bagi. Iaitu dengan melihat logo dan sijil halal pada restoran tersebut. Kalau saya jalan saya tengok ada logo, ada sijil, ini kita akan utamakan. Boleh je nak makan yang tak ada halal. Itu atas keyakinan sendirilah. Tapi yakin ni kadang-kadang yakin okey, buat-buat yakin pun satu hal lah. Kalau buat-buat yakin tu kira syubhah tak Ustaz? Syubhah lah tu. Syubhah ni mengikut hadis baginda SAW, benda yang syubhah ni kena elakkan. Bukan kata haram, tapi kena elakkan. Takut terjerumus kepada benda-benda yang haram. Dulu kan masa saya belajar dekat Mesir, di Mesir ni bagi saya lah, pengalaman saya Ramadan paling best. Yang pertama adalah di Makkah pada bulan Ramadan. Saya pernah berpengalaman di sana. Dan yang kedua adalah di Mesir. Memang best. Dia ada makan free, bagi orang makan free. Tapi dekat sana mana nak ada JAKIM? Mana nak ada logo halal? Jadi, tapi kat sana pun orang non-Muslim tak ramai. Jadi kita yakinlah dengan makanan yang kita makan. Jadi kalau yakin dalam syariah ada disebut selalunya kita panggil al-yaqin la yazalu bisyak. Maksudnya kalau kita yakin makanan tu halal, Kak Kiah buat nasi lemak tapi tak ada halal, tapi kita yakin dia halal, boleh makan, tak ada masalah kan. Tapi di sini kalau di Indonesia ni kita banyak yang ada logo, ada sijil. Jadi saya cadangkan lihatlah logo dan sijil. Even kepada produk. Kan kita nak beli sos ke kicap kan, nak masak dekat rumah ke. Jadi check dulu yang ada logo halal. Sebab kadang-kadang tak ada logo tu, pernah juga saya jumpa sos biasa je, kicap dan sebagainya pun ada juga wine daripada sudut yang tak halal. Jadi kepada pengguna di luar sana, pendengar-pendengar dan penonton,
boleh guna guideline ni untuk mencari produk yang halal dan thayyiban. Baik. Okey. Jadi Ustaz dah share tentang macam mana nak dapatkan guideline untuk check restoran tu halal atau tidak, ataupun yakin dengan produk itu halal atau tidak lah, kan. Jadi saya pula nak share dengan anda macam mana nak tips untuk dapatkan makanan yang bersih dan selamat, ya, lagi-lagi di bazar Ramadan ataupun di buffet Ramadan sekalipun. Buffet di hotel ke apa, amalkan macam saya cakap tadi, saya nak tekankan lagi sekali, amalkan lihat, hidu dan rasa. Jadi lihat tu, tengok makanan tu ada tak tekstur dia ada lendir-lendir ke, ataupun warna dia berubah. Patutnya warnanya merah tapi asal ada warna hijau ni. Kalau hijau tu maksudnya ada kulat. Yang tu bahaya tu untuk makan. Okey, itu kalau untuk lihat lah. Lihat juga peniaga dekat situ pakai tak sarung kepala, ada kukunya panjang ke tak, pakai apron ke tak. Tengok benda tu. Lepas tu untuk hidup, bau makanan tu ada tak bau masam ke, bau-bau yang pelik yang tak biasa lah. Kalau nasi lemak bau masam lah kan kalau nak basi tu. Lepas tu lihat, hidup, rasa tu rasa sikit dulu. Rasa masa berbuka lah ya. Rasa sikit, ada tak rasa yang pelik, rasa masam ke. Kalau ada rasa macam basi, terus buang. Jangan sayang duit tu. Kalau sayang duit, sayanglah juga duit nak pergi klinik. Betul, kan? banyak tu. Lagi banyak daripada nasi lemak tu. Memang. Saya memang lidah saya allergic dengan benda-benda yang basi. Saya tak tahu kalau nak makan benda tu mesti macam rasa tu, ni lain macam ni kan. Jangan. Jadi kita kena elakkan. Nanti rugi duit kita nanti. Rugi duit, lagi rugi. Dan peniaga pula ya. Peniaga punya tanggungjawab pula. Amalkan masak. MASAK. Okay? Wow. Masak yang M itu adalah masak dengan sempurna. Makanan tu pastikan kalau ayam tu masak tak ada dah darah-darah ataupun dah tak ada bahagian-bahagian yang sejuk. Pastikan dia masak dengan sempurna. A, asingkan peralatan. Jadi kalau macam kat rumah Ustaz, pisau dengan pemotong ada berapa jenis? Saya pun tak ingat lah. Banyak juga beli tu. Alhamdulillah banyak boleh asing lah. Dia seeloknya asingkan ikut. Kalau sayur ada papan dia asing. Dia ada colour-colour dia. Dia ada colour-colour dia. Biasa kalau hijau orang buat untuk sayur lah. Biru untuk makanan laut. Jadi tak ada pencemaran daripada barang yang dah masak dengan barang yang tak masak lagi. Bahan mentah dengan barang yang dah siap masak. Jadi itu boleh elak keracunan. Maksudnya chopping board pun boleh menyebabkan keracunan makanan. Boleh. Sebab dia ada tinggalan kat situ kan. Kalau kita potong-potong ayam kan ada dia punya basah-basah tu. Basah-basah tu banyak tu kuman tu. Kadang-kadang dekat celah-celah kayu tu kan. Yes. Ada penunggu kat dalam tu. Allah, ada selumbar. Itu pun lagi satu. Kalau boleh jangan guna yang kayu. Guna yang plastik. Sebab kayu tu ada selumbar-selumbar tu lah. Dan dia senang resak lembapan. Itu A. Kalau yang S, simpan dengan betul. Simpan dengan betul tu maksudnya kalau suhu bilik lah letak. Kalau perlu di tempat sejuk lah letaknya. Lepas tu bekas pula kena bekas yang sesuai dan bertutup. Kita tak nak lalat masuk kat dalam kita punya makanan. Lalat tu haiwan yang pengotor, dia hinggap tak mana-mana. Jadi dia boleh menyebabkan pencemaran kepada makanan. Okey, yang keempat A lagi satu adalah air dan bahan mentah yang bersih. Air kena guna air yang terawat lah. Yang maksudnya dah lalu filter, dah lepas ujian. Jadi kena gunakan air yang bersih saja untuk mengendalikan makanan dan untuk basuh makanan. Air pipe bomba tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Itu paling best tu. Setelah ambil air tu boleh mandi sekali. Boleh mandi sekali kan. Okey. Boleh padam api. Boleh padam api terus kan. Okey, yang last sekali adalah K, kebersihan diri. Kebersihan diri ni sentiasa cuci tangan. Tangan ni lah yang selalu banyaknya kuman. Pegang sana, pegang sini, situlah paling banyak kuman. Pakai apron, pakai sarung tangan dengan tutup rambut. Sebab dekat bazar Ramadan nak cari punca air susah sikit kan. Jadi pakailah sarung tangan. Jadi itu penting kepada
kepada peniaga-peniaga ni lah untuk memastikan betul. makanan yang tersedia itu selamat dimakan oleh semua pengunjung-pengunjung bazar Ramadan, ataupun mungkin di restoran ataupun di hotel, dan juga halal. Ya. Jadi peniaga ni pun kalau boleh mohonlah saja halal. Bukan susah sangat pun. Betul. Jadi saya nak terima kasih juga kepada pihak JAKIM kerana memberikan logo dan persijilian halal kepada banyak hotel-hotel, restoran-restoran yang ada di Malaysia ni. Okay? Jadi saya rasa dah panjang dah kita cerita ni tentang buffet Ramadan ni. Berbuka pun tak lama lagi ni. Yeah. Nak pergi beli buka iftar lagi ni. Ya. Jadi untuk tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar podcast kita Beyond Halal. Yang mana jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton dan pendengar ni untuk follow kami. Kerana lebih banyak lagi perbincangan menarik tentang dunia halal untuk kami akan kongsikan pada episod-episod akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada College Unity yang menaja episod kami pada hari ini. Ya. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada next episod kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.